Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan berbincang-bincang tentang berbagai hal di Sile, baik tentang tenaga dalam atau kebatinan atau kajian-kajian Sile, bahkan sampai senjata Sile, jo kayak gitu, kayak pelong mantar alam. Demikian. Jadi kalau le namuh mencari guru banyak berkuliah alam terkembang ketelatan lagi. Kadang-kadang generasi muda kini kan mengecen lah kehilangan ya. Tapi kalau lamu mencari lah ya. Dah ada dan tak ada, dah ada seluruhnya. Iya. Kok tua goyo kayo yang mengadang-adang deh. Iya. Yo kayo. Iya. Ni sombong yo dah boleh dah. Iya. Kadang utah yo dah boleh dah. Iya. Ikut cuba je ketunya do tu cantik. Iya. Sebab dah ada dan dia awasi. Iya. Ha? Iya. Mangakek nun tu bab ketua-ketua orang. Oh dua dah. Iya. Mana rokok nanti ya? Kok ke? Iya, konstan. Pina tekang orang sari. Nah, bahas hari ini kan. Waden jo siang bakawan jo guru angno sampai kini de piciau matone dekat tu dah hilang ni. Iya lah, lain menurut kita juga ya. Saya bola kok tidak. Tak menuri kata ini tadi. Katu dan sampai nyambah dan Iya. untuk anu nun. Iya. Abu dia situ. You dalam main-main. Itulah bilang dia yang kedai. Beko dah game ke nak. Dia demo cayu. Cayu itu. Jadi bercerita-cerita nan tua-tua kayak takkan nanti nyampang sapeninggal awak ke. Dapat je celik-celik. Jadi kau nak umur panjang kecil Nabi ke. Mudah-mudahan ilmu awak nan bermanfaat lain berkembangnya bagi generasi. Ini dah untuk seorang. Iya. Kan itu nang ketua Minang. Iya. Kan itu nang buat ketua-ketua orang. Ketua Minang ketua orang tidak dapat diujian tak datang depannya. Iya. Keturun temurun. Iya. Kok ilmu tuan untuk berkembang, kok ilmu manusia jangan saya ini. Ya kau direkam ke kau ke. Jadi istilahnya ke ada je teknologi kau baru ke. Lalak buat tulang lat dalam tanah sih ke insyaallah dia calik jadi pecah-pecah tu ke. Jadi awak berharap mudah-mudahan Pak. Sampai nak berangkai anggo sebenar-benar. Ini untuk tegai tulangnya tinggi. Iya. Sebaiknya tujuh kata tujuh ke bawah, begitulah. Iya. Dari bulu ke bulu, begitu ada dah. Jadi mak ya je dari bulu ke bulu, dari bulu ke bulu. Iya. Kali keturunan yang Iya. tujuh kata tujuh ke bawah. Aku langit dan jujung ke bumi dan bijak. Iya. Tapi minta ampun lah dan ke langit, tak salah jalan dan ke bumi. Iya. Kok malu lah kok dong kesalahan dari mojong bumi dan ya Allah ya Tuhan. Iya. Itu baik seni jiwa kau selama itu dia tadi orang enggak ada rasa dia orang lah pandai dia. Kalau lah sakit ni yo malam tadi gitu pandai. Aku bawa lalu aja. Yo layu semua yo nak. Yo patut yo situ yo sungguh. Iya. Nanti meraju hati hendaknya tapi Iya. Jadi bak kedua ke gajah mati meninggal gatiang, harimau mati meninggal balang, manusia mati meninggal bari jebak. Jadi mudah-mudahan cerita kita go ke walaupun cerita tadi ke lapuk tulang dalam tanah nak guna wayi takkan. Jadi mudah-mudahan cerita go tetek berkembang tetek bermanfaat bagi generasi muda. Itu yang dia dan dia kodi. Insyaallah ke. Kau dibagiin saya ke pabrik ke. Model-model telah je ke. Iya gitu. Iya. Enggak. Baik.
Nanurang kan nantaraga dinyo sorang kerimbo no la pena nyo sunti di limau. Iyalah. Nak elok awak seorang saya ke? Sorang saya. Iya. Nyo elok wasamo. Iyalah ke. Yo model leo pak malin sati dia podo kan dekat tu mangkok silek langkah tiku dan selama kau disimpan. Jadi kalau disimpan setakwi kecil leo. Aki-aki habis lah kecil leo. Alah patutnya di kampung. Dalam arti kata ke sampai silek tu adalah silaturahmi bapak tu. Iyalah. Jadi kalau nak ditambang tu terputih. Tak nyo lebar. Iya. Jadi lain saya pakai saya seluruhnya tua-tua gitu. Mana ada? Dan kalau kaki nari no ada kecil yo dan. Iya. Kaki dan ada kecil yang ada. Dan teraga dia dah buat betul-betul orang nak tentu. Iyo dan silek kan silek tu dah ambil. Silek tu dah ini. Saru. Yo situ lah. Jumpa itu kira apa yang sana. Jo silek kawan dicari jo silek di sana di silau ya ke. Jadi baca cerita ke kadang ke silek go banyak hal yang kadi terjadi silek. Tak sekedar mengelek-gelek lah. Tidak begitu. Nan silek go jam. Iya. Anak jo bapak tukar menukar mah. Iyalah. Ha? Iya. Oh, tu bolang mengejar ke ya. Iya. Lagi dia fikir Pak dah ada fikir Pak Malaysia. Iya. Padahal di dalam hati yang ada. Ya. Tapi aku dah tuanang nyo lah pai ko dicari juakan. Iya. Jadi mau jualan. Tak bersih. Buat kata-kata orang kok sayang dia anak bila cuti ibu di kampung ni tinggal di Iya. oh situ kan dia itu luar. Itu anak nak buat betul-betul orang. Iyo ada yang nak buat hati tapi mati. Iya. Tak cetakan kan sama cik ni. Tapi nyo dah mau sama. Iya. Pak kau situ. Pak kau tak sama nyo. Cik tuan le, cik tuan nyo. Iya. Tapi orang-orang nyo berlai-lai minta dia nyo mak distek. Meceh lo, rampek nyo, hampek lo. Maka hampek lo lagi nak. Ini terkenal dan cik tadi ke? Di perbedaan silek jo mancak ke? Oh silek go berkembang berbuka ke? Oh, bermancak nama berkirai. Iya, kalau silek Nama silek. banok Di dah. Sanang saya jadi cuek lah ke Kedai Cibong. Iya. Nak nyo kecil tu. Itu saya senang itu saya nyewek gitu. Iyalah. Ha. Jadi pancak silek sebuah pertunjukan dan dipertontonkan gitu ya ke? Tapi ujuk satu pan syarikat. Iya. Anak silek baru tu nak dipakai kan ya ke? Silek pun yo dah ada. Oh, dah mencuik awak mengganti orang saya ni. Iyalah. Sampai nanti dalam ni jaga ya ke? Di dalam. Macam minyak lalu di tempoh panen dia dah jadi jauh dah. Oh jago ni. Iyalah. Macam menyembunyi sarang tamu ya ke? Muncul sarang tamu ni. Iya. Bebas ke rumah deh. Jadi menjiwai ni ke dalam Itu gurung tu dekat jual. Suruh kawan sekali bawa lagi kawan sekali je. Tak ada. Oh, apa putusan? Keputusan hati lah muat. Rantiang gurung. Dah hilang-hilang dan sebut-sebut. Sudah nonton. Yang baru sebut dia. Malaikat sebut dia ni yang foto di sebelah. Kok satu saya. Cuma di dalam persilatan di sini hampir dia tuang tutup. Iya. Orang jelas saudara nasi seorang-seorang, luas seorang-seorang, majlis seorang-seorang. Iya. Maka lebih nak musam. Iya. Jadi baca cerita kayak tadi saya. Ini tidaklah amu rajin mencari. Kalau Allah menjanjikan biasa barang siapa yang sungguh pasti dapat. Dan syariatnya di hati. Iya. Alemu di hati. Iya. Oh tajam pisau den. Oh santiang. Iya. Rancak. Iya. Tapi mantang kotamu aku mah. Iyalah. Hah? Iyalah. Tak do garaan sekolah ya kan.
Itu mungkin yang perlu ditanam ke dulu. Jadi guna silet untuk masak itu kira-kira ya. Tak ke diri kau orang kadang-kadang dia buat film jadi. Iya. Ini ada yang celi kayaknya kadang tu dulu kau nyapan saya ke mati jo. Iyalah. Jimpin je kawan je. Sari. Kau yo buat keciam. Kok menanam kilo-kilo yo buat betul-betul lah. Jangan dibuat duit ni dalam dibuat bawa lalu jalan. Pasal aja kawan nak fikir alun pinodok. Alah minum. Alah makan. Merokok ni ada so. Itu gadang dosa naan. Ada nado hidup guru dan dia santiang-santiang. Amek lamin day nu na. Ni Pak Mangguang kadang dia nu cia. Ada kehasil gadang. Tu. Kalau buat unjuk sudah ada tagang dan tulisan di dalam hanya kulun anu timbal kawan lui. Ayo itu lah. Kok nyoba kuih dah orang berbulu jangan dijawet-jawet. Kalau dijawet terlumpuh adanya. Tak boleh dia jawab dia kan. Tak boleh sawiti dia. Jadi silindung. Sindang senjang dia. Oh jadi berisi kuih ada nak jaga. Penjara mau masuk penjara dia. Iyalah. Jadi itulah sekilas cerita kita joget pelong. Jadi mudah-mudahan cerita kau bermanfaat, dapat berkembang bagi generasi muda yang ingin tahu lebih dalam tentang silet dan masih banyak hal lain dan perlu kita gali dan perlu kita pelajari dari beliau. Mudah-mudahan di lain waktu jauh kesempatan beliau tatek di agih kesehatan dan di agih kesempatan untuk mengembangkan taruh membagi berbagai pengalaman dan perjalanan atau pengetahuan yang ada di beliau. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.